akan rasa but again tu balik kepada kita akan rasa yang kedua tu kalau kita ada hubungan dengan Allah. Mana kita kenal Allah tu bukan hanya sekadar Allah ni Tuhan yang suruh-suruh kita wajib ni haram kan. Kalau kita kenal Allah sekadar tu memang kita tak akan rasa yang kedua tu lah. Kita cuma akan rasa beban je. Tapi kalau kita kenal Allah sebagai Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang sentiasa mendengar kan? Allah yang sentiasa melihat, sentiasa bersama hamba dia kan. Dan kita akan insya-Allah kita akan rasa yang kedua tu kan. Bahawa bila mana Allah Ta'ala bagi tugasan ni kepada kita, dia juga ada kat situ bersama kita. Dia nak tengok kita buat benda ni. Dan bukan nak tengok kita berjaya pun. Yang tengok kita buat je. Sebenarnya kan, Allah nak tengok kita buat je. Wa anna sa'yakum sawfa yura. Usaha kamu tu nanti kamu akan tengok kan.